Ipin, cepat cakap. Cakap apa? Cakap lah, filem geng nak keluar. Tu dah cakap? Saksikan Upin dan Ipin di Pawagam dalam filem Gang. Pengembaraan bermula. Mesti tengok tau. Tengok. Rugi kalau tak tengok. Rugi. Hai, saya Upin. Yang ni adik saya Ipin. Betul. Ini kisah kami berdua. Ish, kau dah lupa ke? Ini kisah kami semua. Hai. Episod 6. Berkebun. Bahagian 2. Lu tahu tanam saya banyak bagus. Apa yang bagus? Nanti banyak peluh, Ma. Badan sihat. Mana lagi banyak berpeluh? Lagi sihat. Betul. Sunuk pula tu. Oi, cepat habiskan. Nanti tak dapat main. Cepat. Ismail, tengok saja kah? Tolonglah. Sana. Hei, sipol. Mana? Ni. Hui, besarnya. Kau tengok Tengok. Dia masuk balik lah. Keluarlah. Dia tak nak keluar. Hei, kasih buang. Kenapa? Biarlah. Kita orang nak main. Kena buang. Nanti tu siput makan semua sayur, Ma. Nanti pokok mati. Oh, macam tu. Ipin, buang. Kau pegang dengan tangan je. Ish, janganlah. Kau takut siput Mak El takut siput? Mana ada. Aku tiap hari tolong mak aku jual siput sedut. 2 mangkuk RM1. Oh, tak takut Ya! Jangan! Kenapa, Kak? Apa korang buat tu? Berkebun lah, Kak. Tengah seronok ni. Betul. Seronok. Kan, Mak Seronok. Esok kita berkebun lagi ya, Ipin? Tak ada apa-apa lah, Kak. Cepat. Kau lah ni, Mak Yelah. Aku juga. Orang je yang betul. Apa tu? Cantiknya. Tengok ni, Mak Apa lagi? Jangan pegang. Nanti gatal. Cepat buang. Kena buang juga? Yalah, nanti semua sayur mati, Ma. Tengok dia makan. Habis sayur kita. Buat ni dimakan. Kau ni memang tak suka binatang Hayya, jangan cakap banyak lah. Buang sajalah. Macam mana nak buang? Tadi cakap tak boleh pegang. Macam mana, Mimi? Mas sini. Mimi, ni ada lagi. Buanglah. Ini cacing, jangan buang. Pula. Kenapa jangan buang? Yalah, tadi semua suruh buang. Tak boleh. Ini cacing, Ma. Kenapa tak boleh, Mimi? Itu cacing elok untuk tanaman. Nanti tanam bagus. Macam mana pula? Mak El, awak pun tak tahu kah? Saya pun tak tahu lah. Mak saya tak ada cakap. Cepat habiskan. Nanti kita boleh pergi main. Tu pun nak marah. Tak, Mimi. Siap pun. Jom, Ipin. Akak dah siap. Kita orang pergi main dulu, Bye. Kejap. Mari sini. Alah, Kak, apa lagi?
Nah, pergi siram pokok dulu. Ih, busuknya. Apa benda ni, Kak? Ih, Itu air baja. bau macam di ayam. Memang tai ayam pun. Ih. Hei, geli betul. Hah? Janganlah kejar aku. Keput Ipin, cepat. Jangan, Ipin. Kotor. Bertuah punya budak. Pergi masuk mandi. Alah, Kak. Lepas main lah. Ya. Siapa mau main dengan kamu berdua? Busuk. Malasan. Jom, Memeh. Kita tinggalkan dorang. Jom. Pernah je aku tolong. Main lagi. Padan muka. Tak ada apa-apa yang jadi. Betul. Kita orang cuma kena kerja dengan hantu ular. Ular besar. Unta besar. Lepas tu kita orang jemput obat. Gang, pengembaraan bermula. Jangan lupa tengok cerita kami. Tengok.